Korang perasan tak? Ramai dah ulas laporan 24 bulan Dr. Zul sebagai Menteri Kesihatan. Tapi, ada satu benda orang terlepas pandang bila baca laporan 24 bulan Dr. Zul ni, iaitu 14 kali hala tuju ke depan dia. Ini game changer untuk 2026 kita. Pertama, pasal doktor kita yang burn out. KKM tak main agak-agak dah. Tengok misi 2026 ni. Dia orang akan guna Integrated HR Dashboard. Maksudnya apa? KKM akan tahu real time kat mana tak cukup staff, kat mana doktor nak berhenti. Tak ada lagi cerita doktor hilang tiba-tiba baru nak cari ganti. Semua pakai data. Kedua, ni paling dekat dengan hati kita. Masa menunggu. Dalam laporan ni, Dr. Zul sebut pasal strategi nyah sesak yang agresif. Bunyi macam tak faham kan? Senang cerita macam ni. Bayangkan hospital besar tu macam unit rawatan rapi atau ICU. Kita nak simpan katil tu untuk orang yang betul-betul kritikal atau nazak je. Habis tu yang sakit biasa atau dah stabil nak letak mana? Inilah maksud nyah sesak. KKM akan pindahkan pesakit stabil ni ke hospital daerah yang lebih tenang atau KKM outsource. Maksudnya KKM bayar swasta untuk rawat korang. Korang selesa, tak payah berebut katil. Doktor pakar kat hospital besar pun boleh fokus selamatkan nyawa orang lain. Win-win. Last kali, menara kawalan. Bukan menara trafik udara tau. Tapi maksudnya, KKM wujudkan satu otak pusat. Tahun 2026 ni, rekod kesihatan korang akan dipantau dari satu tempat. Kalau korang pergi klinik desa ke, hospital besar ke, data korang bergerak sekali. Tak payah ulang cerita sakit apa dari A sampai Z setiap kali jumpa doktor baru. Dr. Zul kata, fasa pembetulan struktur dah mula. Sekarang 2026, masa untuk bina sistem yang bukan sekadar merawat, tapi peduli. Laporan ni banyak sebut pasal persediaan negara menua. Maknanya, perubahan struktur yang Dr. Zul buat sekarang ni bukan untuk orang lain, tapi persediaan untuk masa kita tua nanti. Kalau tak betulkan sistem isu ni sekarang, kitalah yang akan rasa susahnya 10 tahun lagi. Kitalah yang akan jadi orang tua yang komplain semua benda nanti.